Assalamualaikum geng kebun. Kami nak tuai nenas sebelah pokok avokado ni. Muai juga besar nenas kali ni. Yang bertanya tentang baja dan juga jaring yang kami guna ni, kami dah jawab dalam video yang lain. Hari ni kami nak tunjukkan tanam nenas dari jambul nenas yang kami tuai ni. Sebelum tu saya nak timbang dulu berapa berat nenas yang kami tuai. Alhamdulillah beratnya lebih kurang 3.5 kilo. Berat nenas yang kami dah tanggalkan jambulnya. Okey, jambul nenas tadi kami nak tanamkan semula. Bermakna kalau kita beli nenas yang ada jambul, jambul tadi kita boleh tanamkan. Buangkan daun-daun di pangkal nenas ni supaya senang nak tanam. Ada akar di pangkal jambul nenas ni. Jambul ni kalau kita nak tanam terus boleh. Kalau kita belum bersedia untuk tanam, tak ada tempat lagi, kita boleh rendamkan dulu dalam air biasa. Yang ini kami rendamkan sebab belum bersedia lagi, belum ada tempat nak tanam. Nampak tu keluar akar. Hari ni kami nak tanam jambul-jambul nenas. Hari ni saya tak cerita tentang sulur nenas. Saya cerita tentang tanam dari jambul nenas. Tanah hitam, baja organik dan dolomite kami gaulkan. Kemudian terus tanam jambul tadi. Nak jadikan pokok hiasan pun boleh, tanam dalam pasu yang cantik. Mudah aja tanam nenas. Alhamdulillah.